Sebenarnya bila kita nak buat benda ni, kita dah expect apa benda yang patut kita buat. So number one is basically yang first kali kita Malaysia kita adalah stamina dan juga ubat-ubat penyakit yang kita ada. So but then kita dah prepare ourselves because kita went through our few rehearsal dalam satu rehearsal dan memang alhamdulillah masih lagi okey lah. Hanya ada bunyi-bunyi lutut je lah sikit. Kerak keruk. Tapi but then kita tahu we are prepared to do it within dalam bulan pertama ni, bulan kita dah Julai pecahkan. ni. Ya. Kita dah pecahkan segmen training kita. Macam minggu ni kita vokal sahaja. And the next minggu kedua malam kita buat dance sahaja. Minggu ketiga tidur kot. Heavy training. Tak ada dari pagi sampai petang tu tak boleh lah. Tak, sebab maksudnya termasuk senaman apa semua sekali. Yes. Okay, senaman tu basically memang kita buat sendiri lah. Macam saya masih lagi saya teruskan. Diorang pun sebenarnya pun aktif juga. But then untuk memanglah pada first second session yang menari tu ada terasa janggal sikit lah. Kepacitan tu macam ingat yang hujung lupa yang akhir kan. But then now it's getting better. So we are not kita dah benda tu dah macam dalam kita lah. InsyaAllah hopefully everything should be okay. Tapi step-step yang lama dulu masih Yes. Tremak kita akan tunjuk masih lagi. Yes. Yang tremak tu termasuklah rantai. betul ini tremak. Tapi akan letak ada rantai koreografer tak baru payah tak? cakap siapa orang datang. Tarian yang baru. No, kita koreografi. I ada koreografer lain yang membantu I sebab kita akan juga ada backup dancers. Kita akan sebab kita bila permainan pentas ini sebab you bayangkan kita dengan Aubrey as our music director, kita ada 14 piece kat belakang and then plus the dancers saya pilih 10 orang dan kami 7 orang. So sekali datang macam rombongan Cik Kiah, kita ada 34 orang atas pentas. So you look at so macam cakap tadi lah, kita pentingkan execution of the song, cara persembahan. Sebab lagu kemungkinan orang ingat, mungkin orang tak ingat. That's why kita pilih Aubrey because dia punya music arrangement berbeza dan memang Azam pun yang buat semua lagu kita orang ni, lagu baru, dia sendiri tahu kemampuan kita. So itu yang diperberatkan sebenarnya. 20 lebih kurang dalam 20 lagu dengan lagu baru. Ya, betul. Ya. Abang macam abang cakap kan, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun tak ada dah konsert kan. Ya. Tapi untuk kali ini orang cakap julung kalinya kan, peminat peluru mengapa mengambil bukanlah risiko, maksudnya tempat kecil sikit. Mengapa tidak pergi ke Sebenarnya venue tak ada. Venue tak ada. Venue tak ada. Kita memang target Aziata. Memang Aziata. Venue penuh. Aziata dah penuh sampai Penuh. hujung tahun. Jadi boleh buat berapa? Sini Venue besar kat? dalam kali 5,000. Sini 5,000 lah. Duduk dalam 5,000. Tapi memang kita target Aziata. Tapi because dia cerita macam ni. Selepas saya keluar Cerita benar. KRU, yang last tu benda saya sebenarnya tak dengar sebab saya pakai ear monitor. Saya tak tahu orang JKM pun saya tak tahu. Besok tu bila balik tu malam tu orang peling-peling Hafsah ni yang punya yang saya keluar tu. So besok tu diorang call and then the next day tu contact diorang, okay, ready, okay. Within 2 weeks kita okay, come check venue. So bila kita check venue semua penuh. So memang the reason kita cakap akan datang sebab saya tidak akan puas hati selagi saya tak dapat buat foto ke Aziata. That is my dream. So mungkin lepas ni ada For sure. untuk For kali sure. ini, let's say kalau mendapat sambutan penambahan hari. For sure. InsyaAllah. For sure. Actually tempat yang kita buat ni pun kalau ikutkan yang kedua terbesar selepas Aziata. Selepas Aziata. Kalau setakat standing capacity boleh hit 7. Dia adalah kedua lah. Tapi mengenangkan yang datang tu pun baya-baya lahir-lahir kan zaman-zaman awal lagi dari Isabella kan. Jadi kita bagilah tempat duduk. So they can dance, they can sit and relax. And paling penting sekali macam cakap tu lah, sebelum kita ini ada sebenarnya dia cakap waktu kita bincang-bincang sebelum kita pejam mata, at least kalau kita pejam mata kita senyum sikit lah because it was always our dream Big concert. untuk have a big concert. But before this memang kita banyak because tadi banyak on -1 dan sebagainya. So this one memang kita terlibat secara langsung, creatively, musically and then dengan 14 piece band. Macam kita orang ni yang suka muzik, dia dengar Aubrey main tengah cerita macam ya Allah. It's for us yang macam international punya level. Yeah, because kita pun tahu yang And lagi satu, we get to decide what we want. ya. Apa konsep ni, Ya. apa music untuk ni. Walaupun Aubrey yang buat, tapi kita bagi tahu dia, kita nak yang macam mana. Betul. So kita dapat decide. Last time kita hanya Dengar saja, ikut lompat bang, berapa tinggi bang. Tergolek lah. Gitu Akan lah. ada penampilan khas tu. Buat masa sekarang belum ada lagi. Sebab kita tak boleh nak fikir orang lain, kita fikir diri sendiri. Lepaskan diri sendiri dulu. Sebab nak fikir orang lain bukan. Ya, inilah. Dia menjadi impian kita jadi satu kenyataan.
Even contohnya on the dressing itself, selalu jarang orang nampak sebagai dia. Lama dah orang selalu pakai coat je. But when I tell you, I want to wear this is me. This is for you to see. I datang pada for you to see. This is me. Orang tak tahu, this is me. Macam kami susah besar ni, macam sekarang ni baru nak pakai. It was kita dulu. That's why kita tak rasa janggal sangat. Tak janggal pun. Tak rasa janggal sangat. Janggal. Hanya mungkin diorang tak makan pil, kita makan pil. So dari segi pemakaian, image apa dia, is current. So hope for the best lah. Hope the best. Tapi we are ready because kita ready daripada segi excitement kita ni. Dengan the music apa semua, so the boys I'm so happy dorang Tak sabar. and I terkejut dengan effort dorang. Macam Azam buat lagu, okay, dia arrange all the vocal Charlie, and then dia buat the tarian, and then tiba Lan buat okay apa volunteer, okay kita buat video clip. Kita macam I rasa because I lama dalam industri, so lama tak jumpa dorang. Bila dorang cakap tu, so bagi I satu penghormatan besar atas nama producer itu. Kalau boleh kongsi sikit tadi ada 3 fasa, 3 Ya. grup kan. Ya. So mungkin dah 3 dekad, apa yang membuatkan hubungan sesama kumpulan tu dalam masa bila semua buat konsert pun semua on terus. Ya. Dia Kita first group kita release sampai 3 album 3 album. 2 album penuh, 1 album mini. And then lepas tu kita satu album pecah dan ada Second masih batch. lagi 7 tapi ada 3 orang yang keluar dan 3 orang baru masuk. Buat album juga. ya. And the last And one then tu the last hanya one lagu adalah raya yang collaboration I dengan Aceh, geng-geng, Arwah Arwah Abam Abam. dan sebagainya. Itu saya cakap 3 batch. But Itu dah cakap mungkin keakraban kita orang daripada mula kita orang Tak ada start hard produce. feelings pun. Kita masa break pun semua tak Macam kita mana break bukan cakap? masalah kita orang. Kita waktu juga. pecah dulu. Satu lagi macam pergaduhan daripada atau- mula No. produksi pun macam semua orang nak pergi direction lain-lain kan. masing-masing lah. So mungkin orang yang menganggap berlaku konflik sesama. Oh tak ada. No, tak ada. Tak ada langsung sebenarnya. Even tadi pun ada members yang tak Yang boleh join adik pun tadi. kita panggilkan sebab dia memang ada health issue. Dia Macam baru. mana nak kekal kata nak gaduh tu? Jarang Dia satu macam mana nak banyak kekal tak nak kan? jatuh? Kena gaduh. Gaduh Gaduh tu Gaduh memang gaduh. Gaduh adalah wajib. Biasa bukan wajib. Phone getak berapa kali bergaduh kau masih tak ada masalah. No, but kita orang di sini kita orang always sangka kita orang macam adik-beradik, betul-betul adik-beradik lah. Waktu kita orang first waktu keluar for itu see dulu pun kita orang sini tak sangka yang for itu see become a big name. Kita orang just saya ingat lagi dengan Azam, saya ingat lagi waktu first kita go audition, waktu tu kita dekat depan Taman Betul. Kompleks, saya drama pegang ni, drum kat ni, dia bawa gitar pun sewa. Duduk kat pasar depan pertama kan. Ya, belah Bukan. Kita nak pergi jamming, practice So Waktu kita ingat naik ni. bas waktu tu. Duduk dekat pasar tu, betul ada kedai gerai ni kan, betul nampak magazine cakap satu hari esok Zam, kita mesti popular letak gambar kat situ. So bila benda tu jadi, kita orang stun. Kita orang stun, memang alhamdulillah waktu tu rezeki kita orang lah kan, memang stun, memang Betul. tak sangka lah. Sangka. Memang tak sangka, so tak adalah culture shock ke apa, tak ada, because then saya very discipline. So dengan diorang saya everyday training, so kita tak ada. Training semua duduk kat rumah saya. Duduk rumah dia. Betul. Mak dia bagi makan kita orang semua je. So kita memang Hostel lah. everyday training. Because kita tahu kita ni ada stamina. Family kita pun kenal each other. Lepas tu dia rapat tu. Walaupun gaduh macam mana pun tak rapat. Macam ni, berpisah jangan. So untuk konser ni adakah macam yalah masing-masing ada komitmen masing-masing kan? Betul. Adakah komitmen tu akan stop sekejap ke atau nak beri fokus? Kita try to adjust. Try to adjust. kena- We try to adjust. Sebaik mungkin try adjust. Bagi sama Sebab, rata. So I still lead the project and I will try to do our best untuk cater semua punya kelebihan lah. Ada kelemahan macam dapat. Luckily kebanyakannya trainingnya waktu malam dan sebagainya. Macam cerita macam ini terpaksa lah yang LAN dan tetap dapat datang ke Jakarta tengah ada buat projek. So Dan diorang pun baru datang minggu lepas untuk fotografi je. Dia memang Indonesia. No, Dia tak, dia Malaysian. Kerja. Dia Malaysian. Diorang satu producer, satu executive producer. Macam Arin dia dah kahwin dengan orang Indonesia. Jadi dia kena menetap sana. Oh, pasal berpisah jangan sikit lah. Macam tadi sedikit, Abang Isi macam sedikit emotional kan. Ya, Mungkin okey. kalau boleh share waktu proses rakaman tu ada Okay. sabar tak? Tangisan. Jadi lirik lagu tu memang saya ada a few songs lah. Tapi lagu ni saya rasa macam melodi dia waktu saya buat tu rasa macam lagu ni very simple tapi cucuk.
So masa Nana tu saya tak terfikirlah berpisah jangan lagi ni kan. Nana boleh jadi macam-macam. Tapi lepas tu tiba-tiba dia macam kalau buat lagu ni macam cerita persahabatan. Lagu ni bukan cinta tau. Banyak orang kan buat lagu cinta. Kita buat lagu persahabatan macam Saya tak setuju mula. dia Saya selalu gaduh dengan dia. setuju. Aku tak nak lagu apa benda kau buat ni. Dia tak setuju sebab dia still nak rasa yang aku cinta kau apa sebagainya ni kan. Tapi kita apa cinta? Kita mana boleh aku cinta kau dah 50 tahun ni kan. Marah pula bini. So saya try create. Dia tak suka tapi saya buat juga full dengan lirik dan saya bagi dia guide. Lepas tu pelan-pelan dia cakap, ada makna juga sebenarnya. Lepas tu saya cakap lah dia, perasan tak makna dia? Dan dia, betul lah, pasal group lah. Sebab ada group. So kita sentiasa bond lah. saya bila ada orang dia gini lah. Kita ada juga macam ada TV station lain panggil dan sebagainya. So saya ada orang cakap, because I know every time kita orang ada, diorang tak rasa lah. Saya tahu dan dia akan bahir dengan goodbye balik. Itu yang saya tak boleh. Even lepas show ni pun kita tahu semua back to kerja masing-masing kan. Tapi mana tahu lah rezeki ada lagi kan. Ada lagi kan. Dia jadi salesman BM ke, kerja Giant ke apa mana tahu kan. Stop people. Tak adalah macam tu lah. Tapi every time kita dipanggil, kita try to adjust masa biar boleh. Walaupun benda ni macam gathering jugalah untuk kita dengan family kita kan. Gitu. Sebelum tercetusnya idea nak buat konsert, berapa lama dah tak jumpa antara sama lain? Kita lah WhatsApp ada tapi jumpa lama. Kita ada WhatsApp group. Lama tak jumpa. Tapi lah WhatsApp group memang ada. Memang ada. Last kali KP sebelum KP. Last rehearsal dia. Sebab kita ada training show. Sebelum KP tu kita ada training. Patutnya nak show ke Singapura. Pernah cancel tak jadi training. Kita dah training for 3 months kan? Last konsert besar tahun dulu kalau Zaman Jurassic Park dia. Tak ingat. Kalau cantum kita orang ni boleh sampai zaman Nabi aku rasa. Umur kita orang ni. Kalau last kali buat show tu RTM. Tapi itu hanya Show je lah. Yang dengan Rafiq. tentamu guest-guest lah. show baru ni RTM 2019. Combine dengan Rough Age. mungkin dah pernah share mana-mana kan, tapi kalau boleh kongsi balik simbolik rantai CD ni apa dan macam mana sejarah dia. Ini tanya dekat ni si Cina. Mungkin tak tahu. Dia cerita macam ni. Okey, dulu kita ada saya minat satu grup nama NW, Public Enemy. One of the rapper kat situ dia sentiasa pakai alarm clock kat sini. So saya cadang nak pakai jam dinding tapi agak berat lah. So ketika itu di studio nampak CD. So cakap kita pakai CD. Semua tak nak. Betul. Macam lagu tadi lah. Kita orang tak nak kau pakai seorang. Oleh kerana saya leader, saya berkemampuan untuk paksa diorang. So semua kena pakai. Bukan ni saja CD. Lagi satu seluar pendek. Sama kita first hati pakai seluar pendek. Dia paling tak nak. 3/4. Sebab dia punya tulang kering agak nipis. So saya paksa semua pakai. Satu lagi zaman dulu CD tak pakai rantai. Tali kasut. Tali kasut dia. Betul. Jadi siapa nak? Kau seorang nak. Kalau kita nak bermula Foetus itu kan CD diperkenalkan dalam. Yalah. Sebab kita orang ni artis yang merasa daripada zaman kaset ke CD sampai ke download. So we have gone through that. Cuma aksesori ni macam ikonik lah. Yes. Bila orang tengok orang terus Orang cakap macam mana pun dia guna pun orang tetap ingat CD. Awak ambil gambar. Cuba kalau saya kata microwave dulu. Orang tahu dah. Waktu awal-awal tu pakai CD sendiri, CD Foetus sendiri tak? Tak. Satu CD dulu kita Random. ambil Dulu CD. siap ada decorate lagi. Dulu CD kita ambil CD yang Random kita ambil dia. Siap decorate mahal lagi. masa tu RM50 for that one CD. Kita pakai gantung nanti gila. Ya, dulu mahal CD mahal. Tu ada orang marah saya. RM50. Potong lah duit show. Siap ada color-color. We wanted something different lah. So but then tak sangka lah benda tu orang ingat sampai sekarang lah. Apa-apa je. Trademark lah. Macam setiap konsert kan dia ada merchandise kan. So adakah nak Yes. buat Ada. merchandise? Jual CD dok lah. Ada. Mana kata ni? Ada juga. Ada. Aku nak jual lah. Murah aja modal. Kata sini kita ada baju mak dan sebagainya. Zaman kita dulu last 20 Bercorak-corak. Kita design, kita colour sendiri, kita Pakai buat Quitek you. everybody buat kita punya design masing-masing design. Ini cerita betul lah sama Macam-macam betul lah. Kita bagi Kita fans lah, apa bagi yang fans, biar dia okey. benda-benda timbul-timbul tu. Kita orang dulu start susah, bukanlah susah apa, tapi macam kita orang ni kaki saiz 12, saiz 11. So ingat lagi waktu awal pergi Sungai Awang beli kasut. Diorang semua elok lah beli kasut cat.
Kita orang belilah kasut tapi pakai kaki macam ni kat dalam. 2 orang je. Lepas 2 lagu kebas sampai ke lutut. Ui Sam, jangan tak rasa ni Sam. Macam kebas. Sebab nak pakai sama waktu tu kan. So kita selalu memang pakai. Hari ni pun semua sama daripada atas. Kita memang band yang selalu pakai sama. Itu untuk bagi warna sama. Ya, ada konon-konon art lah. Kan. Tak adalah nampak kasut tu murah sangat. Kalau boleh kongsi sikit perjalanan dulu ni mungkin ada jatuh bangun kan. Tapi fasa jatuh tu mungkin berdepan dengan kecaman. Yalah sebab tampil dengan berbeza kan jadi You kena faham, waktu kami jatuh tidak ada masalah sebab tak ada social media. Tak ada kecaman pun ikut kata. Hanya wartawan-wartawan yang bertanya khabar dan sebagainya. Okey, dia tidak ada sangat macam sekarang pasal ni mungkin pasal tek lalat dia kau tak suka kau jatuh. tak ada kena-mena pun. Lagi satu kita punya downfall dulu kebanyakannya bukan kita antara kita punya isu. Ya, it's management. Management. So berita tu keluar banyak pada management side. So macam kita orang tak ada kita orang bernasib baik kat situlah. Dia tak ada social media. So, dan salah satu sebab kita kena pecah untuk sesuatu, contohnya kita pernah ada I-18 for itu kita orang second lepas Sudirman. Kita lepas arwah Sudirman dan kita dapat ownership untuk air rap drink tu, tapi disebabkan ada isu dengan management, satu cara untuk putuskan benda tu adalah grup pecah dan automatik kontrak yang air tu akan void. Sebab kita tak dapat satu sen pun. Gitulah lebih kurang. So, nama dia Air Rap Poetry. Sebab berapa lama dia dijual 2 years produk? Lama benda tu jual. Memang dapat. Tapi at one time kita dapat news kita bukan tak dapat langsung, kita dapat lah tapi not to the exact amount lah. Gitu lah. Kita ada Prasik Orange, Sasi, Coke. Zaman tu lah. So mungkin Coastal nak kembalikan air tu. Kita orang tak buat air dek. Dia cerita-cerita. Kita pun tahu kelebihan dan kelemahan kita. Kita tahu, but we always try to do the best daripada dulu lagi. The best part about 46 for myself is to get together macam gini. The energy is totally different. Untuk jangka masa panjang kita tak tahu sebab semua ada kerja masing-masing dan sebagainya. But for sure kita akan help each other dalam apa cara sekalipun, apa yang terjadi pun kita akan try help each other. Kalau ada rezeki mana tu insya-Allah. Why not kan? Kalau ada kan Giant tiba-tiba nak bagi air kan. Macam memang ada sebab dia orang keluar makan the Fortusi yang kecil tu. Kan Maggie Azam. Bantai je lah. Asal nama kau je? Adalah kau ni lontong. Aku lontong. Tapi ang kecil akan keluar ada meal Fortusi. Tu yang dengan saya. So yalah kita faham dah industri macam mana. Hanya yang kita orang sebenarnya very happy sangat because kita dapat buat konsert ni. That's why kalau boleh hari ni kita cakap pasal konsert je because the experience yang kita ada and content yang bakal berlaku yang akan dilambatkan dalam social media for sure sampai ke konsert nanti dengan kita punya training, kita punya macam hari ni makeup artist je 5, glam team 5 orang dah, atas tu dah macam rombongan. So it's a big thing for us. Kita hope everybody will be happy with the show. Tiket mula dijual 30 Januari 30 Jun. Tak maaf, dah lama ni dia ubat jangan dapat di effect. Ubat dia nak habis 30 Jun. Alright, 15 September is the first concert. Yes. Idea Live. Ya. Abang suruh tanya umur masing-masing. Boleh tak ada masalah. Mula daripada yang sana lah. Umur. 49. This year 54. Saya 51. 48. This year 53. Kita tak nak beritahu pun sebenarnya banyak pasal kau. Kita message macam ni. Harga tiket agak okey lah berbanding. That's the reason. Itulah mungkin orang assume lah posisi kan macam harga tiket. Orang assume kita berdiri tegak elah kot. Harga tiket akan tinggi lah. Tapi ni harga tiket kita milik rakyat. From last time I say we are public figure, kita milik rakyat. I want them to enjoy what is happening. Tak guna kita charge tinggi-tinggi tapi kau pun nyanyi pakai mana swan atau miming for what? You want to see a show, come to Fortusi show. We are not bragging but you come because we have 14 piece band. Kita tak akan miming. Kita tak akan sing on top. We cannot. And kita bukan nyanyi kaki atas monitor je. We can't. Kita That is not us. ada medley song. No medley song. Every performance one song. Full song. Sampai 20 lagu. Sebab mungkin lepas lagu ketiga ramai tidur. Sebab dah makan timing tidur doang kan. Sabar dah. But to tell the truth,
kita well prepared. Kita nak to show something. Okay, we come back. Okay, for this kita dah 30 tahun tak bersama betul-betul. Kita nak buat betul-betul lah. So that is our promise. That's why kita berani cakap dengan Aubrey, dengan the music director. And kita memang datang something different ni. Kita bukan on -1, kita bukan on miming, kita kan sing on top. It's real life. Real life. We dance. Doakan kami ya. Doakan. Cita-cita ada. Yang bila ni terbaik. Ya, insyaAllah. Yang penting jaga kesihatan. Ni Asma tu. Dia tak ada menari. Yes. Oh. Tengah menari. Iya, kau yang gelak. Lagu tiba-tiba tengok dia dah. Saya bila nyanyi saya pusing belakang. Takut ada ke tak. Tak tahu dah keras saya tengah. Ya. Tapi insyaAllah kita semua akan jaga dari sudut kesihatan. Ini tadi pakai seluar ke atas kaki krem. Macam mana? Keren. Kena paramedic juga. Betul lah, kena sedia. Dah lama tak aktif kan tiba-tiba, tapi slowly lah boleh insyaAllah. But joke aside, we want to do some subject to kita punya how we prove the show lah, but kita take it very serious because saya pun memang banyak jadi juri rancangan nyanyian. Jadi tak guna saya asyik komplain pasal nyanyian orang ataupun cara mengajar orang cara menyanyi, sedangkan saya sendiri pun tak boleh buat. So let us prove something. You datang kan? Make sure pakai bebek. Zaman dulu Buat dance challenge memang dia boleh buat. TikTok. But it's totally different lah. You dengar, the serious is actually dengan music director Aubrey je, 14 piece. Kan? And dia punya music, so elemen hip hop tu masih ada. Ya. Instrumen je kita Tambah baik. tak adalah lagu tu jadi jazz ke apa. No, tak ada. Masih sama. Masih sama. tetap for you to see. Dia tetap yang macam black punya konsep lah kan. So Betul. kita pun tak sabar sebenarnya. Tak sabar tengok pakaian diorang agak datang. Dah tentu ada dress code. Mesti ada dress code. CD mesti ada. No CD tak boleh masuk kan? CD jual banyak. Aku nak jual CD ya. Idea juga kan tiket buat CD punya sini. Kan? Kan? Sejak semalam kita post kat Kita jual. Kita orang jual lah bang. Buka booth je. Yo, ini sekarang CD pun RM1 lebih RM50 je. Seorang akan pakai ni. Yes. Orang akan cari. dalam Boleh dah buka ni. Kan? Sini dah hantar gambar dia saya pakai baju kita masa Tiket seating zaman dulu dia pakai dah hantar gambar dah. bagi tiket bagi Dah boleh seating. buka dah kedai. Tapi please lah, send the message lah. Memang kita very serious. And then kita tak tahu adakah ada lagi ke tak. Kita tak sure. 15 September is our date. Ini dah time nak tengok setengah-setengah abad ni lagi. Ramai you. Yang best part macam my daughter mana saya cakap, because waktu I buat The Cadu, dia tengok dia kata, who is this? Zaman diorang mana dia tahu. Dia tak tahu lah. Sampai habis tu bila balik the next day dia tengok, oh Daddy, you viral Daddy. Saya cakap, okay, I want to see your concert. Macam mencabar ni. Dia tak tahu bapak dia macam mana lagi kan. Tak tengok bapak dia dulu. Lepas tu I menari dia gelak, dia gelak kecak. BTS also menari macam ni lah, jangan kecak. But yelah, we Yang do. meninggal Arwah Wantu. Irwan. Tu second batch. dia meninggal tahun dulu. PKP. Betul lah. Mana boleh PKP? Aku Dia tengok. tak. Lepas tu kan buka sekolah. Dia batuk kering. Batuk kering. TB ya. So mungkin ada segmen Tribute untuk arwah ke atau Kita plan lah, kita ada plan. Kita okay, dia akan ada roller coaster of emosi dalam this concert. Biasa kita ada segmen-segmen yang okay, segmen even sekarang ni saya akan try create ada satu segmen nama dia T-Dance. Orang semua tak tahu. Zaman-zaman kita orang dulu is T-Dance, maksudnya Teenage. dia Joget lambat lah kalau joget zaman lawak petang-petang. Dulu 3 to 7. Sampai sekarang ni konsep ni dah dibawa seluruh Europe. Sekarang macam Coffee at 10 diorang pasal DJ kan, it's considered T-Dance. So, tapi tengah plan untuk sebab itu nak kena berbicara dengan DSP dulu. Sebab Dewan akan nyanyi lagu-lagu yang copyright lah. Copyright. Saya tak sure lagi.